Sopian dia suka apa KS Itu memang Dia kehidupan memang dia. tu dia memang suka KL. Tapi dia ada dia punya consequences dia lah untuk Sopian. Dia memang suka KS sampai orang dah tak boleh buat apa-apa lah. Dia nak KS orang kan. Orang dah macam nak marah pun tak boleh. Ujung-ujungnya Sopian okey dah tahu lah. Dia memang itu dia. Dia itu perangai dia. Memang dia lah tu. Nama pun penjahat. Tak boleh buat apa dah. Takkan penjahat tiba-tiba nak bagi orang. So memang dah tahu nama pun penjahat. Muka pun ganas. KS tu apalah sangat kan. Betul. Jadi bila sampai satu masa orang pun sakit hati lah main dengan Sopian. Jadi ada satu rules ni hanya untuk Sopian saja. Kalau dia maniac semua orang surrender. Tak payah bagi tahu. Semua orang automatik tahu nak buat apa. Geng-geng kau dah tahu lah. Maksudnya kan kalau contoh macam aku dapat maniac ke Sebish kan, Makdi ke, Capik ke, Piak ke, Puat kan, okey je. Sampai si Sopian dia baru kill 4 orang, dah semua surrender lah. Asal lah? Sebab tak suka. Tak suka. Dia dah KS orang dan menyelah. Lepas tu orang kan nak bagi dia menyelah lagi. Orang koyakkan dia dengan surrender tu. Jadi dia mula ni marah dia. So ujung-ujungnya bila